Saya bekas pegawai zakat tau. Law ni macam ni lah. Bila dah jadi isu zakat macam ni, saya tahu majoriti umat Islam di Pulau Pinang ni mula rasa, kalau bahasa kampung ni mengkelan tau. Rasa tak seronok tau nak bagi pada zakat Pulau Pinang. Sebab masalah ni lah, ketelusan macam ni kan. Saya nak cadang macam ni lah. Saya tak memaksa orang untuk tolak zakat Pulau Pinang, tidak. Cuma kalau umat Islam di Pulau Pinang ni rasa tak seronok dengan isu ni dan rasa nak bayar zakat, mungkin ada sebahagian cadang nak bayar zakat negeri lain terus. Saya nak minta jangan bayar ke negeri lain. Bayar ke negeri Pulau Pinang disebabkan fatwa Pulau Pinang sebut zakat negeri Pulau Pinang bayar di negeri Pulau Pinang untuk rakyat negeri Pulau Pinang. Jadi janganlah pindah ke Kedah, janganlah pindah ke Perak, bayar di Penang. Orang kalau rasa tak seronok nak bayar pada zakat Pulau Pinang, nak buat macam mana? Seronok saya dengan suasana sekarang ni, saya cadang bayar sendiri. Tak bayar direct lah, bayar direct. Cuma nak bayar direct tu nak buat macam mana? Yang ni yang kita nak bagi sedikit penekanan lah. Kalau nak bayar sendiri, dia bukan boleh pergi tengok orang susah bagi. Tak boleh. Cara dia, pergi jumpa dengan orang tersebut, tanya, kamu ada dapat zakat, bantuan zakat Pulau Pinang tak? Dia kata ada. Ada apa betul? Okey. Kalau kata ada, ambil, bagi. Maknanya dia asnah tu. Nak hukum asnah ni, dia ada cara dia tau. Dia ada calculation dia. Cuma calculation ni zakat dia ada, kita tak ada. Dia panggil haddul kifayah. Zakat ada dia punya sistem kiraan tu. Kita tak ada. Nak bagi fisabilillah lagi banyak lah. Budak universiti tak mau bagi kat saya pun boleh. Saya pun fisabilillah. Dan saya tak pegang kat saya lah. Kita bagi ke orang. Kita pun ada buat infak Ramadan. Kali Ramadan kita akan buat infak Ramadan. Kita minta tak banyak, RM2 je. Dan sekarang ni pun ramai dah bagi infak tu. Lepas tu ada juga yang bagi zakat. Ada juga mai serah zakat pada kita. Supaya agih pada fakir miskin di Pematang. Kita tahu ni bukan untuk kita. Kita ambil itu untuk asnaf. Cuma kita nak serah pada orang nanti, sama ada kita serah berat atau serah duit. Dua tu lah. Kita tak belilah barang-barang apa semua, tak lah. Macam kita bukan amil zakat. Kita pun sedar benda tu. Seolah-olah kita ni pemegang amanah orang ya. Orang bagi duit zakat kat kita, kita pergi salur kat orang. Orang yang buat kerja pada jalan Allah ni boleh bagi ya zakat. Apa sahaja yang tugasan dia untuk menegakkan agama Allah. Itu cara umum lah. Itu disebut fisabilillah. Tak mengaji. Kemudian untuk persatuan-persatuan pun kadang pakai fisabilillah. Kita besar rimat buat kempen infak RM2. Tu pun sebenarnya tujuan kita nak bagi kat fakir miskin ya. Kalau ada orang dia nak tumpang bagi zakat kat kita untuk agih pada fakir miskin, boleh ya. Tapi dari sudut accounting kita pisah lah. Rekod infak asing, rekod zakat asing. Walaupun sasaran dia sama. Tahun ni saya cadang kalau dapat dalam RM60,000. Sebab kita cadang tahun ni, tapi kita cadang kita nak bagi duit tunai dah orang miskin di Batampoh lah. Walaupun tak banyak, tapi kita nak cuba bagi tunai setakat mana yang kita ada lah. Jadi target kita tahun ni insyaAllah 60. Kalau dapat 60,000 dalam masa bulan Ramadan ni, Allah, terima kasih banyak lah pada semua penyumbang. Memang kita akan bergerak ke arah 60,000 tu. InsyaAllah.